Assalamualaikum. Saya Iqbal. Saya baru je nak lapor di... Oh. Budak baru. Kau budak IT tu kan? Ya, HR ada bagi tahu aku semalam. Oh, betul lah tu, aku lah tu. Kenapa? Dah kena sound dengan orang tua tu? Tak payah ambil hatilah. Orang tua tu memang macam tu. Ya. Aku harap aku tak payah hadap lah dia selalu. Oh, bro. Kau satu bilik dengan dia tau. Serius lah? Ya. Tapi kau jangan risau. Ni, HR dah amanah harga aku dah untuk bagi tahu Pak Aziz tu. Jangan risau. Ni abang kawasan lah. Biar aku settlekan. Jom, jom. Jom. Kau orang mandai je kan? HR mana? Aku nak jumpa sekarang. HR tak adalah Pak Aziz. Diorang minta saya yang bagi tahu Pak Aziz. Lagipun Pak Aziz, dia ni tak ada bilik Pak Aziz. HR kata tak lama pun Pak Aziz. Sampai raya je. Dalam bilik ni ada adab. Kau jaga kau punya perangai. Kau jaga kau punya mulut. Faham? Satu lagi. Barang-barang aku kat sini, jangan sekali-kali kau sentuh. Aku paling pantang. Faham tak? Assalamualaikum, Bang. Abang? Ya, Liza tahu Abang rindu kan? Tak apa, nanti Abang balik berbuka, Liza masak lauk favourite Abang, ya? Tak ada lah. Mana tahu dia jauh ke apa. Kau tak payah usul-usul sangat lah dengan orang tua tu. Lagipun orang-orang kat sini cakap, family dia pun dah tak kisah langsung pasal dia tau. Sebab itulah isteri dia sekali. Tinggalkan orang tua tu sekali. Lepas tu, tiap-tiap hari nak call. Acak-acak menyesal lah tu. Kesian ya. Kesian kau cakap. Kalau itulah bapa aku, minta simpang lah. Dah laparan. Pelik pula tu. Pelik ya? Dah alang-alang kau sebilik dengan dia kan? Apa kata kau curi-curi tengok telefon dia? Serius, aku pun nak tahu. Minta maaf.
Saya cuma... Saya cuma apa? Minta maaf. Pak Haji, saya cuma nak tolong. Nak tolong apa? Aku dah cakap jangan sentuh barang-barang aku. Ini apa ni? Apa? Saya cuma nak tolong Pak Haji kontak balik family Pak Haji. Hei! Tiap-tiap hari saya nampak Pak Haji. Kau! Jangan masuk campur urusan hidup aku. Kau bukan bos! Kau bukan bos! Pak Haji, bagilah saya peluang. Setidaknya family Pak Haji tu kena jumpa Pak Haji seraya ni. Saya tahu ada cara, saya percaya ada cara. Saya boleh tolong. Wah! Hebatnya kau ya! Ada cara. Bagi tahu aku. Bagaimana caranya untuk aku bercakap balik dengan ahli keluarga aku yang dah tak ada. Kalau aku ada cara, aku sanggup bayar berapa pun lah. Janji aku dapat cakap sekejap pun dengan orang. Jadilah aku sanggup bayar berapa pun. Faham tak? Kadang-kadang, Iqbal, perkara yang remeh macam call ni, yang kita anggap tak penting, tak ada makna, kita tak sedar sangat-sangat penting untuk orang lain. Kalau kau tanya, dekat dunia ni apa yang paling kejam? Aku jawab, masa. Masa, dia tak pernah kisah siapa kita. Dan yang paling kejam pasal masa ni, dia tak pernah kenal erti peluang kedua. Di saat kita mengejar untuk menyempurnakan segalanya, tapi kita lupa kesempurnaan itu ada di depan mata. Assalamualaikum, Bang. Liza tahu Abang sibuk. Sekadar nak pesan. Jangan lupa makan ya, Bang. Abang, lambat lagi ke balik? Sebab budak-budak dah nak balik ngaji ni. Abang sempat tak ambil? Abang, pasal ambil budak-budak ngaji tu tak apalah. Tadi Liza dah ambil dah. Jangan lepat sangat. Habis pasal lanjut kami. Abang, Liza tak nak kacau abang kerja. Tapi kakak demam panas ni, Bang. Liza ingat nak bawa dia ke klinik. Hello? Siapa ni? Bini aku mana? Apa? Ya Allah. Kita sentiasa rasa apa yang kita ada hari ini akan kekal bersama kita. Sebab kita lupa segalanya pinjaman semata. Kita juga sentiasa rasa akan memiliki peluang kedua. Tapi kita lupa fitrah masa. Masa itu tak pernah kenal erti peluang kedua. Ayah, tadi kan abang mesti nakak. Tanya balik ayah marah. Ayah. Tadi kan cikgu cakap abang ada bakat main bola. Dia cakap nak jadikan abang wakil sekolah. Nanti dah tak sibuk, kita boleh main sama-sama ya? Ya, Bang. Kenapa ni? Susah sangat kan nak buang ego tu? Nak cakap rindu kat kami? Tak apalah. Biar Liza yang cakap dulu. Liza, rindu abang. Ayah.
muzik, akak belajar nyanyi. Lagu ayah. Kejap ya, akak nyanyikan. Oh ayah, ku sayang padamu. Jasamu tak akan dilupa. Budimu ku sanjung selalu. Oh ayah, ku sayang padamu. Ya Allah. Aku tak pernah sangka panggilan yang selalu aku abaikan hari ini jadi bisikan yang paling aku rindu. Assalamualaikum. Ibu. Sihat ke? Dah makan dah? Makan apa tadi? Sorry. Busy lah kerja. Tak ada masa. Ni baru free sikit. Ya, ya dah main mengapi.